Hai semua, hari ni saya nak ajar cara untuk kita nak guna shape builder tool. Mula-mula kita test lah kita nak buat gambar apa. Saya ambil contoh, saya nak buat gambar Patamon. Kita place, kita lock dulu. So kita ambil untuk nak tiru line dia ni, kita pergi dekat curvature dan kita buat je line ni. Contoh kita pilih warna biru dulu kan, kita tekan none, kita tiru je bentuk Patamon ni. Untuk bahagian yang macam hujung macam ni, kita tekan double click supaya dia boleh. Dan untuk kita nak sambungkan, kita pun pergi dekat hujung line yang mula-mula tadi dan double click juga kat situ. So dia dah jadi line macam ni. Kita lock dulu yang ni. Lepas kita buat bentuk badan dia pula. Kita try buat separuh dulu sebab kita boleh mirror Patamon ni. Saya lupa lock tadi, so kita buat balik bahagian kaki dia. Kita lock tu supaya dia line yang baru atas dia tu tak terganggu dengan line yang lama. So dah jadi macam ni, kita tiru je bentuk ni. Kita punya shape ellipse untuk buat bentuk mata dia. Okay, bila kita dah siap separuh ni, kita select, kita unlock balik semua shape yang kita dah buat tadi tu. Kita select semua dan kita boleh padam line-line lebihan ni. Contoh kita pergi kat sini, shape builder. Boleh nampak kat cursor ni ada simbol tambah. So kita tekan Alt dekat keyboard ni, press, hold, dan dia akan jadi tolak. Tolak ni maksudnya kita akan boleh buang lah. Bila kita lepas biasa je dia akan jadi tambah, tapi bila kita tekan Alt dia akan jadi tolak. Tambah tu untuk tambah area, tolak tu untuk buang ataupun buang area tu. Kalau macam ni, saya nak buang line lebih ni, kita Alt, lepas tu dah tolak, lepas tu kita tekan, dah jadi warna merah tu kita tekan, so dia hilang. Untuk ni kita boleh tukar colour dia. Line ni tadi biru kan, so kosongkan. Line ni dalam dia kita tukar warna oranye. Mata dia pun kita boleh tukar.
Dan okey, untuk bahagian ni kita nampak dia yang mata ni kita boleh lock dulu. Kita boleh, yang bentuk-bentuk mata ni kita lock dulu. Saya nak tunjuk cara untuk kita nak tambah area yang lain ni. Kita select semua bahagian ni dan kita tekan shape builder, dan tambah ni kan kita tekan tambah. So dia akan jadi berwarna macam ni. Dan bila kita dah bahagikan line ni, kita boleh nampak ada line ni kan. Kita boleh tekan dua ni dan kita boleh nak bawah area lain, atas warna lain, kita tekan. So dah ada dua bahagian, yang atas dengan bawah. Yang bawah ni kita nak color contoh warna, kita ambil lah warna yang ni sama. Lepas tu untuk bahagian mata pula kita ulang benda yang sama. Select semua. Dan kita tak nak yang tepi-tepi ni kan, kita pergi shape builder dan kita tekan Alt sampai dia punya cursor kuat anak panah ni, anak panah yang tolak ni, dan kita tekan. So kita akan buang area tu. So dah jadi bentuk Patamon. Dan kita groupkan dia. Kita lupa yang sayap ni pun kita boleh gabungkan. Kita tekan area sayap dan ke badan. So kita press je mouse ni, hold dan gabungkan. So dia dah jadi satu objek. Kita ambil line, katalah kita ambil line tengah ni. So kita nak buang area yang tepi ni. Shape builder, tekan Alt dan tekan area yang kita tak nak tu. Yang bawah ni pun boleh buang. So gambar asas Patamon tadi tu kita boleh buang. Kita boleh dah nampak. Dan kita select semua, copy,
tekan object, transform dan tekan reflect. Kita ada pilihan horizontal dengan vertical. Kita ambil yang vertical sebab kita nak kanan dan kiri. Horizontal ni untuk atas dan bawah. Kita tekan OK. So kita boleh gabungkan. Kita nampak dia terpisah macam ni kan. Select semua. Macam nak gabungkan dua shape ni, kita tekan shape builder balik, hold je mouse ni dan tekan, tarik. Warna ni berbeza kan, kita boleh tukar balik warna dia, kuning. Dan untuk kita nak buat bentuk mulut dia macam tu, kita tekan curvature. Bolehlah buat bentuk mulut dia. Katalah nak buat warna hitam, tebalkan sikit. Dah jadi Patamon. Selamat mencuba.